ekor gajah liar, termasuk seekor anak gajah, mati serta-merta selepas dilanggar kereta api ekspres Rajdhani Express di daerah Hojai, negeri Assam, Timur Laut India, pada awal pagi Sabtu, tarikh tidak dinyatakan. Gajah-gajah itu sedang melintasi landasan ketika tren yang membawa kira-kira 650 penumpang dari Sairang, Mizoram, ke New Delhi merempuh mereka. Pemandu tren cuba membrek kecemasan tetapi gagal mengelak pelanggaran kerana jarak terlalu dekat. Enjin dan beberapa gerabak tren tergelincir, tetapi tiada penumpang atau kru cedera. Satu anak gajah dilaporkan cedera. Ketua Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma, menyatakan dukacita dan mengarahkan siasatan penuh. Kejadian ini menonjolkan konflik antara hidupan liar dan infrastruktur di Assam, yang sering mengalami insiden serupa. Pihak pemuliharaan menggesa langkah keselamatan seperti sistem amaran awal, pengurangan kelajuan tren, dan pembinaan lintasan khas bagi gajah.